Cakap. Bella dah tak takut kucing lah guys. Bella nak terbang lah tu. Okay, jom. Ya, terima kasih. Sama. Ya. Abu Ya dengan Mak YB menyatuni rumah. Saya interview YB. Biar aja. Okay. Pantun sikit. Boleh bagi pantun sikit? Ni pantun. Ubur-ubur ikan lele kita di muar ni. Ya. Pandai ke pantun sama je? Semua orang tu ha. Pandai kan dia? Kali dia kan dia. Assalamualaikum Uncle. Nak engkau? Aku cakap dengan Favorite tadi. You look like macam Bollywoodnya actor. Kau kena cakap kena tahu je. Tak ada konten masuk kan nanti. I cakap dalam kereta tadi, mesti cakap jangan cakap dengan Uncle sendiri. Bahaya. I don't want to outshine my nephew. Jangan macam tu nanti dia. Ini siapa punya jack lah. Apa punya? Itu jack lah. Kenapa? Live lah. Yelah. Jack punya ke apa? I mean your. Wah, diorang panggil you Ayang. Happy birthday Ayang Bella. Kenapa Ayang? Bukan hari ni lah, esok. Kenapa Ayang? Happy birthday. Sedang typo. Oh, pakai green screen sebab lepas ni kita akan... Bukan Ayang lah, Dayang. Kan? Korang typo. Takut. Betul Mak Dayang? Takut. Dia ada banyak sangat. Yang Bella tu dia yang bagi ya. Yang Bella YB. Dia yang berhormat. Yang Bella yang sebenar. Bukan hari ni ya. Betul lah, esok lah. Tak apa. Sayang. Tak apa. Kita sekarang di penghujung Sungai Balangmore. Dan selepas ni kita akan ke mana, Jack? Solat ke mana? Balik office kejap. Kita balik ke pejabat sekejap. Sebab Bella dia penat sangat. Dia kena tidur. Mana ada. Tak ada, dia tak cukup tidur. So dia akan diwajibkan untuk tidur dulu sambil saya dan sahabat-sahabat pergi ke solat Jumaat. YB boleh pakai seatbelt tak? Kereta dah bergerak tak? Over. Tengok, dia gembira. Pertama kali dapat menasihati saya untuk pakai seatbelt. Muka gembira. Ni muka bangga Ya Allah. Yang ni punya lock ada ke tadi ni? Siapa tolong? Apa? Brake punya lock. Apa jadi? Mana lah aku tahu? Oh, dia hand apa? Tutup. Cuba stop. Tutup kereta. Okay. Tak, apa jadi? Yang ni punya ada pernah guna? Tak pernah. Apa jadi? Macam mana nak gerak? Tak, aku tak faham apa yang jadi. Lock. Macam mana kau boleh lock? Dia jadi sendiri ni. Kasih aku kunci.
Cuba buka guna ni. Terima kasih. Thank you. Tak mengantuk. Serius tak. Tak baik menipu bulan Ramadan. Aku tak pernah ada apa-apa masalah nampak ni. Kereta lain. Thank you. Tak boleh? Tak. Apa jadi? Dia terlock. Apa yang terlock? Mesti kita boleh tahu dekat YouTube. Tengok YouTube Semua solusi dekat YouTube okay? Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.